ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Jadi yang paling bahaya, orang kafir bahaya, tapi yang lagi bahaya ialah yang berupa Islam tapi sebenarnya dia kafir ni. Kalau dia bersedekah pun hati dia rasa macam berat je. Jadi bila kita sedekah, jangan rasa berat, sebab itu sifat orang munafik. Okey. Habis. Ayat seterusnya, wa masalul ladzi, dan perumpamaan. Banyak Allah buat perumpamaan. Dan Allah sebut dalam, saya lupa ayat. Tidak ada orang yang faham contoh-contoh perumpamaan yang Allah buat dalam Quran kecuali al-alimun. Contoh keldai ke, contoh ni batu ke, ada pasir apa semua. Allah kata tidak ada yang faham contoh yang Allah bagi dalam Quran kecuali al-alimun. Orang yang berilmu. Mana siapa baca contoh dalam Quran, dia tak faham, dia memang jahil lah. Bacalah 30 kali khatam, tapi satu combo tak faham. Allah kata dia adalah orang jahil. Kan? Jangan main-main dengan tadabbur Al-Quran. Bila tak faham, jahil. Bukan yang tadabbur sesat. Yang tak tadabbur tu lebih mudah untuk sesat. Okey. Perumpamaan allazina, orang-orang yang yunfikuna. Orang-orang yang mereka infak amwalahum, harta mereka, ibtigha'a, kerana mencari mardatillah, keredaan Allah. Ini hebat orang beriman. Bila dia infak, dia cari apa? Jadi mana lebih besar? Harta yang dia keluar dengan redha Allah. Yang ni yang mendorong dia untuk infak lagi banyak, sebab yang dia dapat jauh lebih besar daripada yang dia bagi. Itulah contohlah kita kata pada anak kita, kalau hafal Quran, ayah bagi katalah RM100 kan. Hadiah tu berbalik tak dengan nilai hafal Quran? Tak. Jadi salah tu sebenar. Sepatutnya kita buat bagi tawaran apa? RM1,000 pun tak boleh bayar dengan hafal Quran. Saya nak sebut contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Ini hadis, sebahagian daripada hadis. Nabi kata apa? Faman kanat, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Apa tawarannya? Apa tawaran Nabi bagi? Maka hijrahnya ialah kepada Allah dan Rasul. Kalau hijrah dia nak cari Allah dan Rasul, dia akan dapat. Kenapa Nabi tak cakap siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat syurga? Kenapa Nabi tak cakap syurga? Mana lebih besar? Dia dapat syurga, dapat Allah dan Rasul. Pengajarannya apa? Bila kita nak mendidik anak ke, siapa pelajar ke,
Bila dia buat benda yang baik, kita kena tawarkan yang jauh lebih baik daripada amalan dia tu. Hafal Quran bagi 100. Tak berbalik lah. Sebab nilai hafal Quran bukan boleh dibayar dengan 100. Habis nak jaga apa? Adik kalau hafal Quran, lagi banyak hafal, adik akan naik syurga lagi tinggi. 100. Faham lah? Okey. Jadi siapa yang infak harta mereka kerana mencari redha Allah. Wa tasbitan, dan tasbitan apa dia? Tengok. Dia terjemah apa tu? Keteguhan. Apa dia? Dia dua ni. Satu, dia infak. Satu, kerana mencari redha Allah. Yang kedua, kerana keteguhan. Keteguhan. Min anfusihim, dari anfusihim mana hati ataupun diri mereka. Hati-hati mereka. Sebenarnya apa maksud ni keteguhan? Dia ada 2 ataupun 3 tafsiran tasbitan. Pertama, dia sedekah infak untuk mencari redha Allah. Yang kedua, dia sedekah tu kerana hati dia betul-betul teguh, iaitu betul-betul yakin dengan janji Allah. Ramai yang sedekah tapi syak, betul tak dapat pahala. Betul tak kan? Bagi pada orang ni betul tak dapat pahala. Belum ada tasbitan. Boleh faham? Sebab tu bila orang ni dah betul-betul yakin pada janji Allah, agak dia bagi sikit ke banyak? Macam Abu Bakar, tasbitan. Keyakinan dia betul-betul terpahat dalam hati dia. Macam kita lah. Nak bagi ke tak? Nak bagi tak? Seminggu tak jadi lagi bagi dah. Kadang-kadang sedekah subuh kan? Sedekah subuh dia masuk RM1 tabung. Tabung tu dekat mana? Dalam rumah dia. Dah sebulan dalam rumah. Tak keluar-keluar pun. Itu bukan sedekah. Sedekah ni kena keluar. Selagi duduk dalam rumah kita bukan kan? Lepas tu cerita pula pada orang. Saya setiap pagi RM1. Duduk kat mana? Dalam rumah. Mana belum ada tasbitan. Makna yang kedua tasbitan ialah bila dia nak bersedekah, orang beriman, dia betul-betul cari yang terbaik. Dari segi apa? Yang dia sedekah yang dia sayang. Yang kedua, dia sedekah kepada orang yang betul-betul memerlukan. Kalau orang miskin yang betul-betul berhajat. Itu makna tasbitan. Boleh? Mana hati dia, kadang-kadang orang dah bagi, lepas tu dia fikir, ya Allah menyesal. Lepas tu dia bagi 100, ya Allah menyesal. Lepas tu bagi 50. Itu bukan tasbitan. Jadi yang terbaik bila bagi, anggap benda tu, lepas bagi lupa terus. Itu tasbitan. Jadi orang macam ni, infak kerana mencari redha Allah dan betul-betul keyakinan pada janji Allah, kamasali, seperti. Masalah pada seperti perumpamaan. Allah buat contoh lagi. Jannah. Jannah apa? Kebun. Di Rabwah. Rabwah ni bukit. Allah nak bagi tu nilai sedekah kalau betul-betul ikhlas dan yakin pada janji Allah, seumpama kebun yang berada di tempat yang tinggi. Rabwah, tempat yang tinggi. Kemudian lepas tu tempat tinggi tu asabaha, ditimpa wabilun. Wabilun apa tadi? Hujan lebat. Kena beza. Wabilun bukan setakat hujan, hujan lebat. Hujan lebat. Fa'atat, maka hasilnya, maka ia
menghasilkan apa dia? Ukulaha buah-buahannya di'faini, 2 kali ganda. Okey, kalau hujan lebat kan. Kalau hujan tak lebat, Allah kata fa illam yusibha, maka sekiranya lam yusibha, tidak menimpanya, wabilun, hujan lebat. Okey, katalah hujan tak lebat, renyah-renyah je. Apa dia? Fatallun. Fatallun hujan yang sedikit. Fatallun lawan dia wabilun. Maka dia terjemah apa? Hujan renyah. Wallahu bima ta'malun, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan basirun, maha. Dia basirun di sini ada 2 makna. Satu melihat dengan mata, yang kedua melihat dengan hati. Kalau melihat dengan hati makna tahu. Yang mana lebih itu? Ya, yang lebih tepat ialah melihat dengan hati. Sebab kalau melihat dengan mata belum tentu tahu. Tapi kalau melihat dengan hati, Allah tahu bukan setakat apa yang kita buat, tapi niat dalam hati. Maha melihat ataupun mengetahui. Okey, ayat 265 ni sebenar apa yang Allah nak bagi tahu. Dan apa maksud contoh ni? Boleh faham? Apa dia? Dia kalau ayat 264, Allah nak beritahu apa? Sedekah yang sia-sia. Dengan apa? Manna dan azar. Ayat 265, Allah nak beritahu kalau betul-betul ikhlas dan tidak ada azar dan manna, apa pula hasilnya? 2 kali ganda. Macam ayat sebelum ni lah, 700 kali ganda dan mungkin lebih daripada itu. Mungkin kita tak nampak kan? Maka Allah buat contoh. Seperti kita tanam pokok, buah-buahan ke, sayur ke di tempat tinggi. Beza tak kita tanam pokok-pokok sayur ke di tempat rendah dengan di atas bukit? Beza tak? Beza apa? Kenapa tempat tinggi hasilnya lagi subur, lagi lumayan? Kenapa? Kenapa tanah tinggi lebih subur? Dia ada rahsia tu. Sebab itulah banyak sayur-sayur kat Malaysia datang daripada mana? Kenapa Cameron Highland? Sebab tempat tinggi. Jadi soalannya, apa rahsia tempat tinggi sehingga sayur-sayur akan menjadi subur dan lazat? Kalau bawah? Sebab tu Allah kata, kalau ke atas ni, air hujan lebat, wabilun, ataupun hujan sikit tak ada masalah. Kalau kat bawah, hujan lebat apa jadi dengan tanaman kat bawah? Banjir, mati. Sini tak mungkin banjir sebab air lebat ke, dia akan turun. Satu kelebihan dia. Yang kedua, kalau pokok, sayur-sayur ke pokok apa kat atas bukit, dia akan direct kena cahaya matahari tanpa ada pelindung. Tapi kalau kat bawah, kadang-kadang terlindung dengan pokok besar. Jadi cahaya matahari tak sepenuhnya. Yang ketiga, udara. Udara datang, terus kena. Kan? Dan ada orang buat kajian, pokok-pokok ni kalau di tempat yang tinggi, rasa dia lagi lazat. Tengok, Allah nak dorong kita sedekah. Sampai Allah buat contoh macam tu. Jadi kalau betul kamu ikhlas dan tasbitan, hasil dia memang lumayan. Hujan lebat ke hujan sikit memang lumayan. Tapi syaratnya apa? Mardatillah dan tasbitan. Tasbitan apa tadi?
Jangan duk goyang. Bila orang cerita, Allah, kita baru sedekah 1,000. Tiba-tiba kawan kata, ada peluang perniagaan ni, memang cepat untung. Ya Allah, saya baru sedekah. Habis. Nampak tak? Sebab tu kalau boleh, lupa terus. Betul, kawan saya 3 orang melabur sebulan kaya. Ya Allah, modal 500 je. Saya baru je sedekah habis. Itu makna tasbitan. Bila dia bagi, dia lupa terus. Datang tawaran hebat ke lumayan, tak masuk dah. Tak masuk. Sebab apa? Yang dia dah akan dapat apa dia? Bukan setujuan mardatillah. Tu dia perlukan apa ni? Dia perlukan apa? Latihan. Lepas tu ada ulama' mentafsirkan tasbitan min anfusihim. Nafsu ni dia ada 3 kan? Anfusihim nafsu lah. Dia ada 3. Satu, nafsu ammarah lisu. Dia selalu suruh buat benda jahat, termasuklah suruh kedekut. Yang kedua, lawamah. Bila kadang-kadang dia bagi, dia menyesal, dia kutuk diri dia. Kenapa aku nak bagi sedekah je? Gelap masa depan anak aku nanti. Tapi tasbitan apa dia? Mutmainnah. Bila dia bagi, habis. Kamu ceritalah apa-apa tak masuk. Dan semua tu perlu pada latihan. Lepas tu ulama' kata cara nak dapat tasbitan ataupun jiwa mutmainnah, kena bagi. Lepas tu goyang-goyang sikit, bagi lagi. Akhirnya kita infak tu menjadi macam minum air je. Jadi seronok pula. Dia perlu pada latihan. Jangan bagi sekali, goyang, tak bagi dah, habis. Boleh? Jadi benda yang besar di sini apa dia? Kita dapat pengajaran. Pengajaran paling besar sekali. Apa dia? Ada lagi besar daripada itu. Apa dia? Redha Allah. Betul lah redha Allah. Tapi ada satu lagi. Kerana benda ni lah kita bekerja lagi nak dapat redha Allah. Kerana benda ni. Tak. Apa sifat Allah yang paling utama? Rahmat Allah. Kita perasan tak? Allah bagi duit dia. Lepas tu dia galakkan, sedekah dapat 700. Lepas tu dia larang, jangan mana, jangan azar, jangan sia-siakan sedekah kamu. Kemudian dia bagi tahu pula, kalau mardatillah tasbitan, dia buat contoh macam ni. Mana Allah bersungguh-sungguh nak kita dapat pahala. Ya Allah, padahal duit dia, harta dia, betul tak? Sayangnya Allah pada kita, bila kita tak buat lagi, memang kita tak tahulah nak kata pekak badak, tak tahulah. Kan? Jadi Allah nak bagi tahu, nilai duit kamu ni tak boleh dibayar dengan mardatillah. Tak boleh bayar. Sebab bila kamu dapat redha Allah, di akhirat besok kamu akan dapat apa? Syurga yang kekal abadi. Bukan setakat 700 je. Okey.